What's up guys? Kali ini kita akan bermain Minecraft lagi. Tapi kita akan bermain Minecraft Bed Wars. Dan sini kita ada Blackcraft. Tahu. Biasa dia akan main squad. Jadi kita akan ni je, kita akan main squad. Kami berdua tim sama. Dan biru dan Blackcraft kumpulan biru juga kot. Sebab nama dia biru, jadi kumpulan biru. Dan kenapa dia tenggelam? Jadi kita akan main Bed Wars di server yang sama. Dan saya akan guna akaun masih yang sama. Saya tak ada akaun lain lagi dah. Saya malas nak buat akaun lagi. Jadi kita akan main Bed Wars bersama Blackcraft kot. Saya tak sangka dia akan main Bed Wars juga. Jadi saya tak tahu dia main Bed Wars ke tidak. Mana dia? Warna biru sama ni. Mana dia? Tu dia. Galaxy Art. Siapa nak add game tag saya dengan Blackcraft, saya rasa saya akan tulis di kolom komentar ataupun di deskripsi. Kita akan balik macam biasa, kita akan defend bed. Macam Bed Wars episode kemarin. Kita akan defend. Macam biasa. Kita defend dulu. Dia pun nak defend, jadi Blackcraft defend. Jadi kita akan rush space orang. Harap selamat, amin. Kita akan beli wool. Sebelum kita pergi ke sana, bismillah, jap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan pergi rush space orang. Jangan lupa beli. Ada orang. Ada orang. Kita kena lari. Lari. Tolong. Mati kita. Bed tak hancur. Saya rasa bed tak hancur. Dia dah mati juga. Selamat. Ada wool 16 je. Dia kenapa FK kat sini? Lepas tu kita akan sambung main lagi Survivor Evolve the Next. Sebab saya tak tahu nak buat apa kat Survivor Evolve the Next. Sebab saya tak terbiasa main Survivor. Saya tak pandai sangat main Survivor. Lepas tu kita akan beli wool lagi sampai 64. Cukup 64. Dan Blackcraft dia defend bed. Dan kita akan rush bed orang. Serang. Tak perlu beli pedang apa semua dah. Pakai pedang kayu sudah sakti. Emerald tak ada. Okay, dah spawn. Kita akan pergi kepala siapa. Akan pergi ke kuning. Takut saya mati pula. Mati kita. Dia pedang iron mana Ci. Kita akan pergi ke sana. Merah. Lagi. Dia kena hancur bed. Saya lagi dulu kalau dia nak hancur bed. Bed kita dah hancur. Masa untuk kita kepulang mereka pula untuk hancurkan tempat mereka. Beli golden apple banyak. Ada ni je. Satu golden apple je. Jadi kita akan beli golden apple satu. Tekan kumpul duit sikit. Kita beli wool banyak lagi. Beli golden apple lagi satu. Beli wool lagi. Kita kena banyak supaya kita boleh mengembara pergi semua tempat. Sebab kita dah mati, kita kena selamatkan diri. Jom kita akan pergi cari tempat orang. Dan pergi ke mana ni? Diamond tak perlu kot. Green, merah, kayu. Jadi kita akan beli kapak. Sekejap. Kalau cukup duit, saya tak tahu iron lagi ni. Ada wool percuma ambil. Kita akan ambil duit ni. Kita akan tunggu. Kita akan menunggu. Okey, cukup.
takut kita beli kapak. Kita tak tahu kapak apa. Tak tahu belas aku. Wih, mati. Saya tak perasan. Jadi kita akan keluar dan dah mati, jadi kita akan bermain next game. Saya akan cuba bermain game saya rasa saya akan bermain game duel double. Tu biarkan nama tu balik. Saya rasa akan main duel double. Okay, kita kumpul merah. Kita akan tunggu 3, 2 dan 1. Kita kenapa ni? Kenapa tak apa? Oh, ada speed. Tak boleh minum ke? Mana untuk kill. Kan bunuh mereka. Terlalu laju sampai tak betul. Lari. Saya lari dulu. Saya masuk semua lah. Terlalu laju sampai tak dapat. Kita lagi. Kita heal. Kita lagi. Kepung dia. Dia tak tahu ke guna benda ni? Kita pergi. Saya rasa nanti saya kena upload video Free Fire juga. Nanti kot esok-esok. Sebab saya dah lama tak upload video, busy. Apa mereka tak dapat dibunuh jangan mati, jangan mati. Mati dan kita keluar lagi. Saya akan cuba semua. Saya akan cuba. Dan kita akan cari sebab apa. Active full. Active offline. Kita akan main Skywars lagi. Kita main 1 vs 1 je. Sekejap je. 1 je orang. 1 lagi orang kita perlu. Okay, 2. Kita serang dia. Jadi harap kita menang. Kita mesti menang lah. Pada tim mesti menang. Ini apa ni? Kit selector. Kita tak ada kit selector. Wooden sword. Kita ada diamond. Diamond kita ambil je. Wow, ada baju. Kita tukar. Ni letak sini, letak sini, letak sini. Ni letak kat sini. Ni pakai. Ni kita letak kat sini. Kita dah ada baju. Ada baju enchant. Sini, ni kat sini, ni kat sini. Pickaxe tak ada ke? Pickaxe. Tak ada pickaxe. Untuk ambil diamond tu. Ada air, ada chain, ada dirt. Ada precious strength. Kita tukar dengan dirt ni kat sini. Ni ke bawah ni. Lepas tu ke kanan. Sini kapak letak di sini. Air ni untuk keselamatan. Tengok dah ada orang main panah-panah dah. Apa pemanah tu? Baju dia iron pula. Tekan bridge. Saya takut nak speed bridge sebab ni Skywars. Tekan slow-slow je. Pelan-pelan. Dia diamond sword. Bunuh dia. Bunuh. Mati dah. Mati. Oh, dia tinggal 1. Oh, yes. Menang. Easy. Kita menang. Kita akan main Skywars lagi tapi 2 lawan 2. Ada perlu 2 orang lagi. Skor merah dengan dia. Macam biasa kita akan jalan-jalan. Tak boleh buka lah. Saya rasa saya akan save and quit. Dan kita akan main TNT Run di server yang lain. Siapa nak add saya akan tunjuk sekarang. Jadi ni for dia. Siapa nak screenshot, please screenshot sekarang.
Saya ni tulis nama Sukati sebenarnya. Saya tak tahu nak tulis nama apa. Tulis nama dia Best je lah. Best. Tani PE.BRLNS.net pun tak payah tukar. Kita main je. Dah lama juga saya tak main. Tapi kita akan main ni dulu. Kita tunggu. Kita akan main TNT kan. Kita akan tunggu. Okay, kita dah masuk server. Jadi masih lag. Ini dia. Saya nak main TNT kan. Saya pun dah register. Ni. Ini dia. Kita akan menunggu. Kalau korang nak tahu, ni tempat rahsia kot. Saya tak tahu ni tempat rahsia ke apa. Kita tak pernah pula orang datang kat sini. Jadi kita akan menunggu. Okay guys, saya rasa saya akan tadi durasi panjang sangat, jadi saya akan skip. Jadi kita dah mula. Jangan sampai mati nanti kan. Saya tak pernah menang. Kenapa dia macam kreatif ni? Terbang tiba dia. Jadi tekan macam biasa macam kan. Akan berlari-lari sampai tak jatuh bawah. Kalau jatuh kalah total. Saya seorang dekat bawah. Oh, ada orang lain. Ini saya hanya gabut gaming. Saya tak tahu nak buat apa, jadi kita akan cuba server-server yang saya ada. Dan tunggu sampai menang. Durasi video ni saya dah lama sangat. Jadi saya akan potong-potong juga. Yes. Ada orang mati. Kalau kita duduk kat tempat nombor 2 ni senang sikit guys. Sebab kita boleh mengangkat orang ke atas. Dia jatuh. Lepas tu dia jatuh ke bawah. Ke bawah sekali kita buat lubang sama macam atas ni. Dia akan jatuh. Tengok tu. Asyik dia tak jatuh dalam lubang. Bahayanya. Ada orang kat belakang saya, nanti kalau dia pergi berangkap saya mati pula. Aduh, tak ada jalan. Hup. Selamat. Kenapa dia lagi laju? Chill je lah. Jatuh. Tekan pergi jalan lagi ke bawah. Hampir mati. Dan mati total. Kalau dah mati macam ni, saya rasa sampai di sini dululah video kali ini. See you next time. Goodbye.